Manifesto kan? Ya, Manifesto PN bila akan diumumkan? kami akan teruskan dengan apa juga perkara yang telah kami sedia lakukan, menegur kerajaan. Kayaknya PN kali ini tak ada manifesto lah untuk PRT dan Kuning. Kita ada tekad yang dibuat oleh calon, dan tekad ini dibawa bersama oleh seluruh jentera. Kita bukan hanya membawa calon saudara Muhaimin, tetapi yang bertanding ini adalah seluruh jentera Perikatan Nasional yang akan bekerjasama memastikan rakyat berada dalam kedudukan yang lebih baik, bukan saja selepas ini, di masa-masa yang akan datang. Bulan Syawal, ramai yang kalau bekerja di luar, yang jauh daripada luar negeri Perak tu, dengan cuti baru ambil dan sebagainya, agak susah nak balik. Tapi saya dapati dari panggilan telefon yang kami buat kepada para pengundi luar ni, nampak ada respon. Cumanya saya harap boleh dapat respon yang lebih baik lagi. Ianya boleh diperbaiki. Ramai yang merasakan kalau balik mengundi pun tidak ada berlaku perubahan yang besar. Tapi seperti apa yang berhormat Tan Sri Haji Hadi katakan tadi, ianya amat signifikan. Mesej yang jelas perlu diberikan kepada kerajaan di negeri Perak dan juga kerajaan pusat tentang kebimbangan rakyat, kebesaran rakyat ini perlu dibuat. Maka saya menggesa kepada para pengundi luar balik ambil tanggungjawab ini. Kita boleh mainkan satu peranan yang besar, bukan saja untuk rakyat di Air Kuning, tetapi untuk seluruh rakyat di Malaysia.